Kami kumpulan Brainly Explorer. Pernah tak kita terfikir semasa kita solat apa yang sebenarnya berlaku dalam badan kita? Tak pernah terfikir. Tapi cikgu ada bagi tahu pada setiap pergerakan solat memberi kesan kepada otak dan jantung kita. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah bahawa Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam dunia canggih hari ini, ramai orang mengalami stres. Betul Mira, tekanan ini boleh menjejaskan kesihatan otak dan jantung. Dengan itu, solat 5 waktu sebenarnya menghasilkan kira-kira 119 pergerakan fizikal setiap hari. Memang benar, ia seperti senaman ringan yang membantu peredaran darah. Gerakan rukuk seperti yang diajar oleh Nabi SAW boleh menghindari dan menyembuhkan penyakit yang menyerang ruas tulang belakang. Dan apabila Nabi SAW rukuk, beliau menempatkan tangannya di lututnya dan tunduk meluruskan belakangnya. Siti, mengapa sujud sangat istimewa? Sujud sangat istimewa sebab bila kita sujud, kedudukan kepala kita lebih rendah daripada jantung, maka ia dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Siti, apa pula yang berlaku semasa takbir? Semasa takbir, rongga dada terbuka dan membantu pengambilan oksigen yang lebih baik untuk otak. Bagaimana pula kesannya kepada jantung? Semasa sujud, denyutan jantung boleh turun kepada sekitar 72 hingga 73 denyutan seminit. Ya, posisi sujud memberikan peluang kepada jantung untuk berehat kerana beban mengepam darah dikurangkan oleh tarikan graviti. Kedudukan sujud yang melibatkan 7 anggota meletakkan kepala lebih rendah daripada jantung, membolehkan graviti membantu meningkatkan aliran darah dan bekalan oksigen ke otak secara sementara. Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Dahi termasuk hidung, kedua-dua tangan, kedua-dua lutut dan hujung kedua-dua belah kaki. Bagai semasa kita tayar awal dan akhir, macam mana pula? Tumit menekan otot-otot pangkal peha yang besar, di mana posisi ini dapat melancarkan pengaliran darah kembali ke jantung. Selain itu juga, posisi ini juga dapat menghindarkan dan menjadi penawar penyakit saraf pangkal peha. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bukankah dengan mengingati Allah itu hati-hati akan menjadi tenang? Wow, sudah semestinya kita akan rasa tenang. Mengapa kita rasa tenang selepas solat? Kita rasa tenang sebab solat juga membantu mengurangkan hormon stres dan meningkatkan hormon bahagia. Ya, solat juga membantu disiplin hidup kita. Ia membantu kita menjauhi perkara yang merosakkan kesihatan. Ya, pergerakan solat penuh hikmah. Solat bukan sekadar ibadah, namun ia juga sains kehidupan manusia. Kesimpulannya, solat ialah terapi semula jadi untuk tubuh manusia.